What's up gang? Good morning gang. Hari ni hari pertama of busy days ahead for the next 2 weeks. And hari pertama ni kita ada workshop dengan Sony. Ni dia logo Sony kita. Yo, morning brother. Hello. Hello, hi. Hello. Selamat pagi. Hey brother, yes. Hello. Oi, Morning. Nice hair bro. How you doing? Good. Good. But today mostly full frame, so basically all your APS-C camera, full frame camera all works together. I can see some of you using APS-C camera because I checked the list I saw. If you want to be the good directors, you want to be the good directors, at least you are able to remount, you are able to create. Dia nampak besar tapi tak berat pun. Oh, cancel boleh. Nak pinjam. Nak pinjam lens. Just yesterday, I contact with him. Yeay. Macam gelap sangat. Tapi aku tengah shoot dalam vlog, tak tahu boleh selamat ke tak exposure ni. Bagi darah berjalan naik ke kepala dulu. Sebab masing-masing dah macam ni kat atas kerusi. To be honest dengan you guys, tahun ini adalah tahun yang I baru deep dive into locks. That's when I met Haikal. Long story short. And my dad bring camera. Singapore and detail on Haikal. There's the actual, no, on the right side. Okay, so basically workshop dah settle. Diorang ada lagi tapi aku malas nak stay sebab aku ada banyak kerja nak kena buat. Balik ni ada editing nak kena settle kan. So that's day 1 settle untuk kerja. Tapi kerja editing belum settle lagi sebab nak kena balik dan buat kerja editing. Ya, kita jumpa esok pula. Esok lagi barai. So ya, jumpa esok. Hello, hi guys. Hari ni kita hari kedua busy. Semalam lepas kita settle dengan workshop, balik siapkan video editing, tidur pukul 2. Bangun pukul 6, hari ni kita dekat Midtech untuk buat coverage menggunakan telefon, foto dan video, mobigrafi. Aku rasa satu niche yang korang pun boleh explore kot. Sebab klien sekarang diorang nak fast update. So pakai phone pun dah boleh guna untuk shooting dah sekarang. Okay, settle. Kita dah settle kerja kita. Ambil gambar dan video menggunakan telefon. Bawa balik jajan sikit. First time dalam hidup aku merasa hotdog perisa nenas. Pelik tapi sedap. Second location of the day, Summit Pyramid. Lama gila tak sampai Pyramid. Summit Pyramid. Itu dia job kita untuk hari ni. Kejap lagi kita akan turun. Kamera tengah set up. Lama gila tak nampak Sunway. Excited sebenarnya nak shoot event ni. Sementara kita tunggu klien kita sampai. 5.30 baru start shoot. Sekarang baru pukul 5.05 minit. So ada masa untuk berehat dan makan. Ini air kegemaran, watermelon jasmine tea. Very nice. I like. Lepas tu baru nak try chicken sausage puff dengan harapan sedap lah. Okay guys, dah habis shoot, settle dengan kita punya klien PP. Aku tak sempat langsung nak mount kamera ni untuk buat behind the scene ke apa. Nanti korang tengok behind the scene yang daripada Meta ni. It is what it is. Aku kena cari makanan yang boleh makan dekat dalam kereta je. And then kita shoot to JB. Let's go. Makan ada ikan. Sekarang pukul 3.45 pagi. Kepala aku dah berat sangat dah. Pukul 11 suku macam tu aku berhenti arena tidur. And then bangun pukul apa tadi? Pukul 3. Pukul 3 lah kot. Pukul 3 gerak sambung perjalanan ke Johor Bahru lah. Kita dah sampai. Okay, nak pergi tidur. Angkat barang semua. Bye. 2, 1, 2. Oh. Okay lah. Toilet dia pun ada ventilation. Itu yang paling penting.
sebelum hari esok. Oh, ya Allah, hampir tertendang tergolek dah mati ya. Ni ha, ada benda lah ni. Sekarang pukul 7.30 dan kita nak gerak lah. Kau tengok setup ni, si Kulim kita buat Sony FX6 yang aku dah ambil untuk buat short review menggunakan phone saja. Asal ada lah kan. Sekarang kita kat Johor Bahru untuk kita punya workshop di sini. Kita ada Jeff, pergi sikit. Ada tempat backup yang cantik. Nak tunjukkan rasanya. Selipis tu. Hai, halo. Welcome to the vlog. Thank you. Nanti kita akan dengar Mr. Lim buat punya sharing juga kejap lagi. Dekat studio sangat besar ni. Aku memang nak buat something like this lah dekat aku punya like own space. So kejap lagi kita akan start. So tadi kita record video sikit. Tak buat behind the scene lah. So tadi aku buat video pendek sikit cerita pasal FX5. Sebab footage FX5 yang aku record semua kat rumah, dekat desktop, aku tak bawa. So problem kat situ. You mean tired? Overtime. You work like what, 16 hours a day? Out 10. This one? No. Bukan. Oh, ni speaker hari tu. Sekarang bersama dengan Sony Malaysia sebagai Alpha Guru daripada tahun 2019. Operator that can control. Okay, who is the next one? 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Freestyle, guys. Freestyle! Sekarang pukul 12.28 pagi. Kita dah siap video edit yang perlu disiapkan pada malam ni. And yeah, aku rasa macam nak pengsan sekarang sebab tak cukup tidur. Dah kemas. Sekarang pukul 11. Thank you Johor Bahru. I'll see you again very soon. Kerja pun dah siap. Dah hantar dekat PPP tadi. Pagi tadi bangun terus siapkan dia punya adjustment editing. At least dah dapat tidur lah. Nak kena balik hari ni sebelum maghrib juga sebab esok aku ada wedding, nak kena shoot majlis nikah. Maka kita sekarang aduh, balik daripada Johor Bahru selepas 5 jam driving. Malam tu buat kerja sikit lah. Jom pergi Shah Alam. Fotografi dah biasa akan ada 2 kamera, satu 85, satu zoom lens. Tapi kali ni kita pakai 28-70. Kita akan pakai PJ Vital punya strap. Okay. Diorang ada cake cutting. Jom. Mana? So excited. Shopee ni? Hari terakhir busy minggu ni. Morning. Dah sampai. Macam biasa. Dah bercakap macam biasa. Kita nak habis majlis lah. Sekarang aku tak pakai jam lah. Jam tertinggal lah apa bagai. Tapi kita dah nak habis lah job kita hari ni. Dah pukul 3 kita di dalam sejam macam tu. Ready, 3, 2, 1, the camera. Esok ataupun minggu depan ada ceritanya yang lain pula, yang kita nak kena hadap. Jaga diri, jangan nakal-nakal.